Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami berlima berada di site KKTM Kemaman dan kami akan melakukan case study, iaitu site visit untuk mengenali tiang-tiang yang berada di site KKTM dan juga apa itu aluminium bare cable dan juga aerial bundle cable. Okay, sebelum kita melakukan kerja-kerja tersebut, kita orang akan kenalkan diri. Nama saya Khairuddin bin Khairuddin daripada DEO 4A. Nama saya Mifzal Aisyam bin Muhammad Anwar daripada 4A. Saya Azhar Anik bin Azhar dari DEO 4A. Saya Ahmad Nahazib bin Ghazali daripada kelas DEO 4A. Dan saya Ahmad Fakir Nazmi bin Jalaluddin dan juga daripada DEO 4A. Okey, so objektif kita hari ini adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis tiang yang ada di site KKTM Kemaman dan juga mengenali apa itu aluminium bare conductor dan juga apa itu aerial bundle cable, iaitu ABC. Kita pergi kepada kabel yang pertama, iaitu jenis kabel aluminium bare conductor. Aluminium bare conductor ini dibuat daripada aluminium tanpa sebarang penebat. Ia biasanya digunakan dalam sistem overhead sebagai sistem pengagihan dan sistem penghantar elektrik. Okey, seterusnya pula ialah ABC cable, iaitu aerial bundle cable. Okey, ABC ni pula dikenali sebagai kabel talian atas yang ABC ialah kabel atas udara yang di mana terdapat beberapa konduktor penebat yang diikat bersama. Okey, biasanya ia melilit di sekeliling satu wayar neutral, iaitu sebagai penanggung beban. Okey, sekian daripada kami. Okey, ini adalah beberapa jenis tiang yang berada di kawasan site. Yang pertama, tiang tamatan. Tiang tamatan digunakan untuk menghentikan atau menamatkan sesuatu talian elektrik. Dan tiang ini boleh juga digunakan di tempat kabel disambung ke pencawang, transformer atau masuk ke bangunan. Okey. Yang kedua, tiang terus. Tiang sesalur terus. Tiang ini digunakan untuk menyokong talian elektrik yang bergerak lurus tanpa sebarang cabang atau selekor. Tiang ini juga dapat menanggung beban tegangan dari kabel secara seimbang dari kedua-dua arah. Okey, yang ketiga, tiang pembahagi. Tiang ini digunakan di persimpangan laluan kabel di mana satu talian bercabang menjadi dua atau lebih arah. Tiang ini juga membahagikan bekalan ke kawasan yang berbeza. Okey, yang terakhir, tiang sokongan. Tiang ini dapat digunakan untuk memberi sokongan tambahan kepada tiang lain yang menanggung beban berat atau tegangan yang tinggi. Biasanya digunakan bersama tiang tamatan atau tiang pembahagi. Okey, ini adalah pandangan daripada atas tiang-tiang yang ada pada site KKTM Kemaman. Bermula dari kiri, tiang pertama ialah tiang tamatan yang mempunyai stay, dan tiang kedua ialah tiang terus. Tiang ketiga adalah tiang pembahagi yang pergi kepada tiang keempat dan kelima yang merupakan tiang tamatan yang mempunyai stay. Tiang keenam adalah tiang sudut. Tiang ketujuh adalah tiang berbahagi. Tiang ke-8 adalah tiang tamatan. Dan tiang ke-9 ialah tiang tamatan. Tiang ke-10 ialah tiang terus. Tiang ke-11 ialah tiang terus. Tiang ke-12 adalah tiang terus. Tiang ke-13 adalah tiang tamatan yang punya stay. Bermula daripada tiang 9 hingga tiang ke-9 hingga tiang ke-12 menggunakan kabel ABC ataupun aerial bundle cable. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada pandangan hadapan di site KKTM. Okey, yang ada 5 kabel ini, ia menggunakan aluminium bare conductor, manakala yang mempunyai satu kabel ini dia menggunakan aerial bundle cable. Seperti yang telah dilabel,
Yang di bawah sekali ini namanya berbusa umbang, manakala yang berada di tengah ini adalah penebat umbang. Tiang tamatan menggunakan simpai tamatan, simpai tiang sudut menggunakan simpai sudut, manakala tiang terus menggunakan simpai terus. Baiklah, sekarang kami berada di site KKTM Kemaman dan kami akan mulakan observation terhadap jenis-jenis kabel dan jenis-jenis tiang di site KKTM Kemaman. Baiklah, kita bermula dengan feeder pillar yang berada di sana. Terus pergi ke tiang pertama yang dikenali sebagai tiang tamatan ataupun tiang permulaan. Komponen pertama ialah berbusa umbang, dan yang kedua penebat umbang. Okey. Pandang. Tiang tamatan tersebut menggunakan simpai tamatan, iaitu menggunakan kabel aluminium bare, dan akan terus pergi ke tiang kedua, iaitu tiang sesalur terus. Okey, kita sekarang beralih kepada tiang nombor 2. Tiang nombor 2 adalah tiang sesalur terus ataupun tiang terus. Okey. Tiang terus ini menggunakan simpai terus dan simpai belenguyu. Dan pergi ke tiang ketiga, iaitu tiang pembahagi. Okey. Tiang ini mempunyai 3 pembahagi, iaitu daripada sana ke sana dan ke situ. Okey. Tiang pembahagi ini menggunakan simpai tamatan dan juga okey, itu saja. Dan seterusnya. Okey. Ini adalah tiang penyokong. Tiang ini berfungsi untuk menyokong tiang pembahagi supaya tiang pembahagi ini tidak terjatuh ke depan. Okey. Ini fungsi dia tiang sokongan. Okey, daripada tiang ketiga kita akan beralih ke tiang keempat, iaitu tiang sudut yang menggunakan simpai sudut yang akan straight sampai sana, dan akhirnya tiang tamatan. Okey, daripada tiang sudut tadi, kita pergi kepada tiang pembahagi. Kita bagi kepada tiang pembahagi ni. Tiang pembahagi ni dia berfungsi untuk membahagi 2 jenis kabel, iaitu yang kita tengok ni ada 5 kabel ni, kita panggil aluminium bare conductor, dan yang berbelit ni kita panggil ABC kabel, iaitu area bundle kabel. So ABC kabel ni dia start daripada tiang tamatan hujung sana. Lepas tu dia lalu dekat tiang pembahagi ni. Okey, so dekat tiang pembahagi ni dia guna penetap tamatan yang bentuk siput tu. Okay, next dia lalu dekat sana tiang tu, tiang terus sampai ke tiang hujung tu, iaitu tiang tamatan di hujung sana. Okey, so dekat tiang terus tu dia guna pencengkam gantungan. Okey, bila kita tengok molek. Okey, so inilah function dia. Dia bahagi 2 jenis kabel ni kepada kabel lain. Okey, seterusnya kita pergi kepada comparison di antara aluminium bare conductor dan juga ABC kabel, iaitu aluminium aerial bundle cable. So yang first kali ialah penebat ataupun insulation. Aluminium bare conductor ni
tiada penebat kerana ia direka untuk digunakan di kawasan terbuka dengan jarak selamat antara konduktor. Manakala ABC kabel mempunyai penebat, biasanya SLPE ataupun PVC, kerana ia direka untuk keselamatan yang lebih tinggi dan pemasangan yang lebih padat. Seterusnya, tahap keselamatan aluminium band ni lebih rendah kerana ia mudah menyebabkan gencatan atau kebakaran jika disentuh atau jatuh. Manakala untuk ABC kabel ni, tahap keselamatannya tinggi kerana dia mempunyai penebat yang menghalang sentuhan langsung dengan konduktor hidup. Okey, kemudian kita pergi yang ketiga, iaitu kos bahan. Okey, aluminium band iaitu lebih murah daripada ABC kabel kerana ia tiada penebat dan juga struktur yang ringkas. Okey, sebaliknya ABC kabel pula ia lebih mahal kerana terdapat lapisan penebat dan juga struktur banda yang lebih kompleks. Okey, yang keempat pula ialah ruang pemasangan. Okey, aluminium band perlu mempunyai jarak antara konduktor dan juga objek lain. Ini untuk mengelakkan arka elektrik. Okay. ABC kabel pula boleh dipasang lebih rapat kerana ia terlindung oleh penebat. Okay. Yang terakhir pula iaitu penyelenggaraan atau maintenance. Aluminium band memerlukan perlu melakukan penyelenggaraan yang sering kerana ia perlu potong pokok, pereksa kendur dan juga mempunyai risiko sentuhan. ABC kabel pula ia tiada gangguan atau kurang gangguan daripada pokok dan juga binatang. Ini kerana ia mempunyai penebat untuk mengurangkan risiko kerosakan. Okey, sekian daripada kami. Berakhirlah sudah video kita pada petang ini. Segala observation pun sudah kita diterapkan. Jadi kita mengakhiri video ini dengan serangkap pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Okay, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Yeah. See you. bye.